Hanan, hari ni kau kena ganti tempat Ita. Ita tak ada. Aku? Kenapa aku? Tak ada lain ke? Langkah baru diatur dan bergerak lurus menuju puncak kegemilangan. Jatuh bangkitlah semula kita Dalarama. Untuk kejohanan bola sepak MSSB Hili Perak bagi tahun 2026. Semalam kita dah saksikan perlawanan antara pasukan kumpulan. Hari ini kita ke suku akhir. Semoga Dalarama dapat menjaringkan gol yang lebih banyak dan mengekalkan momentum seperti semalam. Okey, jom kita saksikan doa untuk mereka. Amin. Selepas ini, kita akan menyaksikan perlawanan antara Dalarama melawan SK Selabak. Jom. Inilah kabaran yang ditunggu-tunggu, ku hulur tenaga agar kita bersatu mengharungi semua cabaran. Kita Dalarama mari untuk peringkat seterusnya. Ayo Dalarama. Kita Dalarama terunggu. Kita akan bersama. Kita akan berjaya. Kita akan bersama. Bangkit semua, kita akan bersama. Kita akan bersama. Permulaan yang baik untuk pasukan kita. Dalarama telah berjaya menyekat kemarahan SK Selabak di pusingan suku akhir. Namun, halangan terbesar kita adalah perlawanan selepas ini. Kita akan berjumpa dengan pasukan ternama SK Sultan Abdul Aziz. Ayo Dalarama. Kita akan bersama. Alhamdulillah, sekolah Dalarama layak ke semifinal. Kita akan berjuang habis-habisan dengan Sultan. InsyaAllah, be the best, beat the best. Cikgu Muzamil, apa pandangan Cikgu Muzamil untuk perlawanan hari ini? Perlawanan hari ini rasanya murid bermain dengan baik. Lepas tu semua peluang lah. Semua peluang yang diorang dapat, diorang skor. Jadi terbaiklah macam semalam kita ada peluang. Tapi murid tak deliver. Hari ni diorang deliver betul-betul. Jadi saya minta doakan untuk ni lah. Semifinal lawan Sultan nanti. Berapa skor tadi Cikgu Muzamil? Oh, 5-0. Wah, kenduri kita. Wow. Okey, Dalarama. Okey. Tadi siapa yang skorkan tadi tu? Siapa yang skorkan? Muaz. Okey, kita tanya. Tepi sikit. Bagikan. Cepat Muaz, bangun Muaz. Okey, Muaz. Macam mana tadi game? Boleh menang lah. Okey, berapa skor tadi? 5-0. Kamu dah jaringkan berapa skor? 4. Wow, 4-0 Dia bagi 4 Okey, satu lagi siapa? Oh, Nasrik. Okey, Nasrik. Okey, Nasrik. Tengok. Kecil, bukan sebarang kecil ya. Okey, Nasrik, berapa tadi skor? 1. Lepas ni cikgu nak 2, 3. Okey, boleh? Okey, cantik. Okey, kita nak tanya Mak Nasrik ni yang penjaring gol tadi. Puan Aju. Buat apa malam tadi sampai dapat skor lagi ni? Awak suruh dia tidur awal, jangan main telefon. Kena fokus untuk Dalarama.
Okey, kalau tadi kita dah interview penjaring gol, sekarang ni kita nak interview penyelamat kita punya keeper Okey, ini dia. Ni dia keeper kita. Okey, siapa nama awak? Afiq. Terima kasihlah selama telah menyelamatkan. Sampai kosong awak tak bagi can langsung kat dia orang Awak buat apa? Saya tidur awal, lepas tu saya fokus tengok bola. Macam tu lah juga nanti belajar tau, kena fokus. Okey? Ibu ayah dan Cik Dodo doakan kami menang. Okey, jom kita terjah. Sponsor terbesar untuk sukan bola sepak SK Datuk Laksamana Raja Mogota. Ini dia. Apa ucapan untuk pasukan sekolah kita? Assalamualaikum. Ucapan saya semoga anak-anak semua berjaya lah ke final dan jadi champion lagi sekali. Dengar cakap anak sponsor pun ada main kan? Siapa tu? Muhammad Azhar Rifki. Okey, nanti kita tengok, okey? Okey. Terima kasih. Macam mana cikgu? Kita nak jumpa Sultan awal cikgu. InsyaAllah. Boleh. Ramah boleh. Confident. Bertenang sangat cikgu ni. Mau tak mau, kena jumpa juga. Okey? Itu yang utama. Kiri kanan penuhnya halangan. Ada yang tersebut namun mengalah jangan. Pasti mereka tawa dalam segar. Kena semangat tidak akan pudar. Lari terus ke hadapan. Terbangku tinggi dengan jiwa yang mampai. Fokus tunggu waktu jangan rasa cemas. Dalam genggaman kupas dengan emas. Satu jiwa juga satu rasa. Genggam erat ayo. Kalau menang bukan taruhannya. Penyertaan itu yang utama. Satu jiwa juga satu rasa. Genggam erat ayo. Kalau menang bukan taruhannya. Penyertaan itu yang utama. Apa kau belakang? Perjuangan pasukan ke petas akhir tidak kesampaian apabila tewas menerusi penentuan sepakat penalti dalam perlawanan separuh akhir yang sengit. Walaupun kecewa dengan keputusan tersebut, para pemain telah mempamerkan semangat juang dan komitmen yang tinggi sepanjang perlawanan. Pasukan kini akan bangkit dan memberikan yang terbaik dalam perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat. Pasukan kini akan bangkit dan memberikan yang terbaik dalam perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat. Terus berjuang, terus melangkah. Itulah tadi keputusan untuk pertandingan bola sepak
bagi tahun 2026. Dalarama berjaya mendapat tempat ketiga. Okey, tahun depan kita cuba lagi.